Okey, 3. Sebuah sekolah melaksanakan sistem merit dan demerit. Dalam sistem tersebut, murid akan diberikan 2 markah jika berkelakuan baik, negatif 1 markah jika berkelakuan kurang baik. So, dia ada 2 markah kalau baik, lepas tu negatif 1 kalau tak baik. Katakan 1 mewakili kelakuan baik, negatif mewakili kelakuan kurang baik. Okey, dia nak apa ni? Bina satu gambar rajah pokok menunjukkan semua kelakuan yang mungkin bagi seorang murid yang dipilih secara dari sekolah itu untuk tempoh berapa minggu. So, dia ada 3 minggu. Dia kata apa? So, dia ada tambah dengan tolak. Dia boleh jadi minggu pertama. Okey, minggu pertama boleh jadi tambah tolak. Minggu kedua boleh jadi tambah tolak daripada yang pertama. Minggu ketiga pun dia boleh jadi tambah tolak, tambah tolak, tambah tolak, tambah tolak. Di mana minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. So, apa hasil dia? Apa markah dia? Kalau atas ni tambah, okey, ingat tak tadi? Dia tulis tadi tambah, okey. Kalau dia baik, berapa markah? Baik dapat 2 markah. Kalau kurang baik dapat negatif 1. Baik ni tambah, kurang baik ni negatif. So, hasil dia okey, tambah, tambah, tambah 2, tambah 2, tambah 2 dapat 6. Okey, yang second tambah, baik, baik, tak baik 1 hari. So, 2 tambah 2 tolak 1, 4 tolak 1, 3. Yang ni, okey, bawah pula dia baik, dia tak baik, lepas tu dia baik balik. So, 2 tolak 1, 1 tambah 2, 3. Okey, yang ni dia baik, tak baik, tak baik dah minggu ketiga ni. So, 2 tolak 1, tolak 1 dapat 0. Ikut laluan dia. Ke mana dah ni? Okey. Tak baik, baik, baik. So, negatif 1 tambah 4 dapat 3. Bawah ni, tak baik, baik, tak baik balik. Negatif 1 tambah 2 tolak 1 dapat 0. Okey. Tak baik, tak baik, tiba-tiba baik balik. Negatif 2 tambah 2. So, 0. 0. So, bawah ni tak baik, tak baik, tak baik. Ada negatif 3. Alright. Kita dah buat gambar rajah pokok. Okey. Lepas tu, dia kata B. X mewakili markah diperoleh seorang murid. Okey. Mana markah? Ni markah dia. Okey. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin dalam tanda-tanda set. Okey, dia nak tanda-tanda set. So, X ni, okey, apa kemungkinan hasil yang ada dekat dalam dia? Kalau awak tengok sini, okey, boleh jadi 0. Boleh jadi, okey, yang paling kecil mana? Negatif 3. So, negatif 3, 0. Okey, apa lagi yang ada? Yang ada 3. Ada 1, 2, 3. 3 kali. So, 3. Okey, ada lagi nombor yang tak kira ke? Ada 6. So, 6 ni tulis. Dia nak nombor apa yang ada. Okey. Ni adalah jawapan dia. Settle lah. Tanda